Okay, hai. Hari ni kita teruskan dengan elemen yang seterusnya iaitu enroll user. Okay, untuk enroll user, selagi kita tak enroll diri kita sebagai manager ataupun teacher, platform tersebut tak akan appear di dalam courses yang di bawah seliaan kita. Okay, so kita akan mula dengan enroll user. Okay, untuk bahagian assign role, kita pilih manager. Lepas tu cari nama sendiri di dalam bahagian users, okay. So Aslina, okay. So enroll users. Okay, so nama kita dah appear sebagai users. Okay, barulah bila kita dah set user kita, barulah platform tersebut muncul di My Courses. Okay, selagi kita tak assign diri kita sebagai user, sebagai manager, so dia tak akan appear di sini. Okay, seterusnya kita cuba ya, klik thumbnails. Okay, so ini adalah platform kita. So dia kosong dan kita perlulah edit. Okay, namakan section tersebut, okay, untuk mencantikkan. So kita sendiri yang decide apa yang kita nak buat. Okay, kita sambung next video, okay, untuk kita mempercantikkan lagi platform kita. Okay, bye.